Hari ni guys, aku ada satu set combo spinning yang korang boleh buat main jigging, bottom, korang nak main candat sotong boleh, macam-macam korang boleh buat pakai set combo ni guys. Dekat sini kita ada set combo spinning Shimano Twin Power SW size 5000 HG tahun 2021. Korang boleh tengok setup ni, memang cun guys. Rod cun, mesin cun, tali pun kita bagi sekali, satu set. Jadi untuk set ni, kalau korang nak buat main bottom, batu maksimum size 10, seberat 330 gram kat sini. Kejap lagi hujung video aku payung korang action rod ni menggunakan batu saiz 10 macam mana dia punya lentur. Jadi dekat sini mesin baru guys tahun 2021. Ni Shimano Twin Power SW saiz 5000 HG. Buat masa sekarang kita ada satu saiz sahaja. Lepas tu kalau korang berminat, korang boleh terus DM kita sebab barang tak banyak guys. Lepas tu untuk rod lah guys, spek ringkas dia panjang 6 kaki 3, PE dia 1 hingga 3, berat umpan dia guys 80 gram hingga 300 gram. Lepas tu section rod ni one piece. Rod one piece. Depan dia lembut, belakang dia keras guys. Kalau korang tengok action kat sini, memang lembut guys depan. Depan lembut tapi belakang keras guys. Belakang dia ni korang boleh support batu-batu berat lah. Batu berat ataupun ikan-ikan besar. Jadi kalau korang nak buat main bottom boleh, jigging boleh, nak buat main tebing pun boleh. Lepas tu kalau korang pakai set ni, batu setakat saiz 10 ni korang kayu rasa macam pakai saiz 3, saiz 4 je. Rasa ringan je guys. Lepas tu last sekali kita akan bagi tali. Tali Yamato saiz 30 LB. 30 LB ni korang boleh all rounder, semua tempat korang boleh buat. Semua jenis game korang boleh main, jigging boleh, bottom boleh. Kalau korang nak saiz besar pun boleh. Kita ada banyak saiz 30, 40, 50, 60. Ikut korang punya kegunaan. Kita akan bagi full. Harga satu set ni guys 2100, harga boleh nego lagi guys. Kalau korang rasa harganya tinggi guys, kita pun terima kalau korang nak trade in barang-barang lama korang. Yang penting korang punya barang tu ada brand, condition cantik, kita proceed jalan. Korang pun tak perlu nak tambah duit banyak. Jadi kalau korang berminat dengan set ni, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Teka Kelang Selangor. Kalau nak tengok action rod Yamato Dark Poison pakai batu saiz 10, tengok hujung video guys. Ramai nak beli rod Yamato Dark Poison untuk main bottom tapi tak tahu action rod Yamato Dark Poison macam mana. Jadi sekarang ni kita test, kita pakai batu ataupun sinker saiz 10 guys, saiz 10. Jadi rod Yamato Dark Poison ni dia boleh main jig sampai 300 gram. Dan kalau korang nak buat main bottom, batu bawah 300 gram memang sesuai. Depan dia lembut, belakang dia keras. Kalau korang tengok action dia, belakang masih keras lagi guys, depan lembut. Jadi bila depan lembut, sensitivity tinggi, ikan ketuk memang terus boleh rasa guys. Jadi inilah action rod Yamato Dark Poison kalau pakai batu saiz 10. Dan kami juga menerima trade-in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.